Lelaki ni tinggal dalam airport. Bukan sehari dua, tapi 18 tahun. Nama dia Mehran Karimi Nasiri dan pada tahun 1988, dia sampai dekat airport Paris sebab nak transit je. Tapi dia terus tersekat dekat situ. Dia sebenarnya ada dokumen pelarian dari Belgium yang dia guna untuk jalan-jalan sekitar Eropah. Memang sah dari segi undang-undang. Tapi masa tengah transit dekat UK, dokumen tu tiba-tiba hilang. Ada kemungkinan kena curi atau mungkin tercicir. Sejak tu lah semuanya jadi masalah. Bila dia cuba masuk UK, diorang tolak dan hantar dia balik ke Perancis. Tapi bila dia sampai Perancis, diorang pun tak bagi dia masuk sebab tak ada ID, tak ada pasport, tak ada visa dan tak ada negara asal. Jadi dia tersekat dalam situasi yang agak rumit. Sebab dia tak ada sebarang dokumen, dia tak boleh keluar dari airport. Dan lagi satu, dia tak ada negara asal. Tak ada siapa tahu nak hantar dia pergi mana. Jadi selama 18 tahun, dia tinggal dekat Terminal 1 Charles de Gaulle Airport. Tidur atas bangku, mandi dekat tandas, baca surat khabar setiap hari. Sampai orang dekat sana gelar dia Sir Alfred. Sepanjang dia tersekat dekat airport Paris, dia tunggu dokumen pelarian baru dari Belgium, permisa untuk tinggal di Perancis atau UK atau mana-mana negara yang sanggup terima dia. Tapi sebab dia tak wujud atas kertas, tak ada mana-mana negara yang nak ambil tindakan. Akhirnya lepas 18 tahun, dia dapat tawaran untuk keluar. Tapi dia tolak sebab airport tu dah jadi macam rumah dia. Kisah ni jadi sangat terkenal sampai jadi inspirasi untuk filem The Terminal lakonan Tom Hanks pada tahun 2004. Dan bila dengar cerita ni, terus rasa ada satu mimpi ngeri baru. Tersekat dekat airport sampai bila-bila.